Okay geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okay geng, untuk video kali ni aku main casting lagi dekat kolam Sungai Jagung, di kolam KS3 Sungai Jagung, Sungai Petani. Hari ni aku tak bawa udang. Hari ni kita main full SP Aku nak try casting SP. Tapi hari ni aku target aku nak masuk 3 jam lah. Sebab aku ada kerja sikit. Tengok macam mana kalau sebab ada orang nak main rumah aku. Kalau dia tak jadi main, mungkin aku akan ajak kalau ikan bagi kerjasama, kita try masuk dulu. Aku masuk 3 jam dulu, tengok macam mana keadaan. Kalau tak orang tu tak jadi main rumah aku dan ikan bagi kerjasama, aku boleh sambung lah. Tapi macam biasa lah, kalau apa nak masuk 3 jam 50, tapi apa kena deposit RM20 jadi RM70 ke. Kok mana apa kena banyak RM70 ke geng. Okay, kita masuk dulu macam biasa geng. Yang baru jumpa channel aku, hampa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, tanpa buang masa, jom aku nak bayar tu. Dah pukul 10 lebih lah, aku sampai lewat sikit tadi. 10 lebih lah, tapi cuaca ni cuaca keadaan baik lah. Okay geng, kita masuk bayar tu. Lagi kat dalam ikut break lagi. Okay, stay tune. Assalamualaikum, kita jumpa dalam kolam geng. Okey geng, aku dah bayar lah. Jom macam biasa ni. Ni kolam KS3 kalau boleh tengok. Macam biasa aku akan masuk belah kanan kolam, tapi belah belakang geng. Kita duduk tolok belakang, sebelum belakang ni ada orang. Belakang ada orang. Kat bawah kita kaki lah, kat back. Ada? Ada? Orang? Oh, Ada orang? belum. Ni. Assalamualaikum. Ada ya? Ada lagi? Oh. Kaki sini ya. Okay, kita pakai pondok nombor 3. Panas. Okey geng, setup aku ni macam biasa, kita pakai Daiwa Salam Manduro. Aku pair dengan Lunastic Desri 5.14 lebih geng. Okey, mainline aku pakai Gachiri 20 je. Hari ni kita pakai silver stick geng. Silver stick daripada Kaiduku, GH. Aku tak pasti brand apa. Kita try tengok. GH aku pakai 5 gram. So sekarang untuk pagi ni sekarang. Kita try tengok pakai SP. Hari ni cuaca cantik ni, memang panas cantik. Untuk ikan bagi bersama masuk ni. Ni orang tak ramai lagi, lebih kurang ada 10 orang lagi. Kita try casting tengok, semoga ada rezeki. Kita casting kat tengah ni, kita casting tengah area tengah ni, dia pun lepas ikan ni. Kalau ikan ada baru nak pergi belakang, kita try dulu tengok. Lagi baru kita casting kat belakang. Kat belakang ada orang duduk beli kampung, tak kita boleh milik-milik.
tu. Okey geng. Kita try ketuk ni kat tutupan ni. Kita try dulu lah kat bawah ada ni. Ni full casting pakai SP lah. Sebab aku tadi pergi cari 2-3 kedai, aku satu kedai tu. Sebab aku dari ni ada kerja akhir ni. Aku pulang rumah awal tadi. Lepas tu tak saat aku dulu main kolam baru aku cari udang. Lepas tu pergi satu kedai tu tak ada. Aku terus main apa ya, main kolam tu ya, kita try ni SP lah ni. Kita cuba tengok mana nasib. Kita ni kita ni udang kopek pun tak ada ketuk dia tadi. Tengah abang tu kasih ni tadi tak ada ketuk. Kita cuba lah. Ni ikan dia mau SP lah. Kita cuba. Aku ditahankan kemarin gorgon 2 kilo kat atas lah. 2 kilo lah. 2 kilo kat atas. 2 kilo ke 3 kilo lah. 3 kilo lebih pun ada. Yang tak naik. Kemarin total tak silap aku lepas 16 ekor. Naik kuasa baru 2 ekor atau 3 ekor. Yang saya besar. Yang ni semua banyak saya kecil lah. Ni cocok panas elok. Kemarin pun panas elok ni. Kita cuba nak asal ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kain pertama. Ada ketuk padu geng. SP on SP sepasti. Kain pertama geng. Alhamdulillah. Buka lah. Okay, pertama untuk ni. Alhamdulillah. Jom kita pergi gari ikan tu. Okay geng, jom kita cari strike yang seterusnya. Semoga ada rezeki. Cari ada pay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, habis dah lebih kurang ke 10 ke 12 lah, 12 itu kan. Lebih kurang 2 jam lah kita casting. Alhamdulillah nak agak cepat. Ikan cakap pasal abang Pak Long tu dia boleh 3 ekor semua dia ambil kat air kat belakang. Tapi dia macam campur. Atau aku boleh ekor kat kipas ni. Aku dekat depan tangkap tu naik 2 ekor kat PMG. Orang dah lebih kurang 20 orang dah kot. 20 orang. Tadi 10 orang ni ada orang duk masuk lah. Kalau pukul 12 kan, pukul 12 kita nak lepas ikan kan, kalau boleh nampak lah. Kita nak lepas ikan. Tak tahu lepas berikut. Kita tengok ke titi awal, ke titi road. Lepas ikan. Dia aku nak try casting depan tu.
Saya casting depan tangkap lah. Buat ada rezeki. Jom kita cuba ni. Okay, kita try casting kat depan ni. Okay, form ni pelampung banyak ni kan. Casting lah pok merah makan. Cuba aku ada rezeki lah. Selalu belum pelampung pun dah hidup. Alah dah campur dah. MG galau-galau ni selalu lepas balas tu lagi. Aduh. Palang strike, palang palang strike. Tengok palang strike. Cakap putih. So, tak ada. Belum ada, belum. Oh, cakap putih. Palang strike. Tu, kita rekam palang tu. Lagi kita cari. Cakap putih. Casting ni dah kopek. Makan casting juga. Makan casting kau. Wah. Okey geng, kita duduk kat teduh je kan. Duduk kita main kat area kipas ni. Motor ni memang panas pedih. Bateri tu banyak tadi tapi GoPro panas. Dia auto off ni. Kita tengok lah pakai sesuatu ni. Tu ada rezeki. Ni aku tekan apa? Aku tekan SP kita ni aku pakai SP Calico tapi Green Timun. Aduh. Cut. Lucut dah. Dekat dia malah.
Okey kan, setakat ni dia video aku untuk kali ni. Casting di kolam KS3, Sungai Jagung dan Sungai Petani geng. Okey, alhamdulillah macam apa tengok aku strike sekok je ni. Lucuk 2 kali. Hari ni memang aku full so pasti sebab udang kopek aku tak bawa geng. Depa main udang kopek tadi banyak buat naik sekat putih main kat kalau siapa biasa main kat ini kan, Pak Lang tu boleh 3 ekor mau dia ambil kat tengah tu. Kalau dia antara apa pondok yang pondok ketiga dengan 4 tengah-tengah tu, hampa baling straight tu, dia ada satu lopok. Lopok tu kadang-kadang ikan sekat suka doming. Kira tengah tu naik 5 ekor. Pak Lang boleh 3 ekor. Abang tu sekok. Yang kuta geng, dia kemarin hari ni aku main hari Ahad, hari Sabtu kemarin, depa lepas 12 ekor gorgon. Kira saiz 2 kilo ke atas lah. 2 kilo ke atas. Tapi yang naik sekok lah kat Ida atau Kegolan dua kita naik sekok lah. Belen memang pagi tadi naik sekok lagi. Belen banyak lagi geng. Memang banyak tapi dia tak mau buka mulut lah. Tak tahu lah hari ni dah keluar aku balik K3 lah. Keluar K3. Tak tahu kok petang ni atau esok lah ikan ni buka mulut. Memang syok kan kalau main. Esok aku kerja tak ada apa-apa lah. Hari ni aku ada peluang kan untuk main try. Dan alhamdulillah ada juga strike dan ada rezeki lah. Ada video untuk hampa tontonan apa semua. Okay, macam biasa yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, insyaAllah ada rezeki banyak. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.